Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Jom kita nak kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah pagi ni ada ranting kayu. Alhamdulillah pagi ni hari Isnin 29 Disember. Memang penghujung tahun kita 2025. So seperti biasa, pagi ni aku bawa Aveta Vanguard 250 untuk ulang alik kerja. Sebelum tu aku doakan korang yang tengok video aku dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Sama-sama kita doakan sahabat-sahabat kita, saudara mara kita yang diuji kesakitan, diuji dengan kesihatan. Kita doakan kesembuhan buat mereka. Amin. Tak lupa juga kepada kedua ibu bapa kita lah. Sama ada yang masih ada atau yang telah tiada. Kita doakan Al-Fatihah untuk doa. InsyaAllah guys. So Alhamdulillah pagi ni aku berawal sikit lah daripada office, daripada rumah untuk nak ke office. So jarak office aku lebih kurang dalam 35 km, 37 lah, 37. Tengok laluan antara tu lah. Office aku terletak dekat Kuala Lumpur. So aku berulang daripada area Puchong ke Kuala Lumpur. Alhamdulillah cuaca cantik pagi ni. Malam tadi aku rasa hujan sekejap, sebab tengok kereta basah. Hari ni aku rasa ramai lagi yang masih bercuti, disebabkan cuti sekolah 2 minggu. Minggu ni adalah minggu yang kedua cuti persekolahan. Anak aku dah habis SPM. Minggu lepas dah habis SPM. So dia dah merdeka lah. Lepak je kat rumah kan. Biasalah budak-budak sekarang kan. Ada pro and kontra lah. Tapi dia lepak kat rumah lebih selamat, lebih okey lah. Dia tak suka berjalan sangat anak aku ni. Okey lah. Pagi ni kita kena awal sikit dah. Aku pukul 8.30 dah kena ada dekat sana. Tapi memang dah masuk kerja pukul 8. Tapi sekarang ni waktu fleksibel 7.30 sehingga pukul 9 pagi kita boleh masuk kerja. Kita masuk pukul 8, kita akan balik pukul 5 petang. Biasalah kerja makan gaji kan. Inilah laluan aku pergi bekerja setiap hari guys. Tapi aku jaranglah keluar pukul 6 lebih. Habis ni dah pukul 7. 7 okey lah. Mungkin hari ni aku tak pastilah. Macam gelap sikit lah. Mungkin mendung ke. Kadang-kadang pukul 7 ni dah ada matahari keluar. Bukan matahari lah, dia dah cerah lah.
Kalau lori ni kena berhati-hati sedikit lah nak menghampiri dia. Lagi-lagi jangan potong ikut kiri. Kadang-kadang dia ke tepi nanya kita. So pagi ni aku rasa tak berapa jam sangat lah kot, sebab orang masih ramai bercuti. Tapi kalau pukul 10 pagi ke atas, ramai orang dah keluar masa tu, mungkin jam lah. Ini LDP Lebuh Raya LDP menghala ke Bandar Puchong, Bandar Puteri Puchong. Biasa dekat sini pukul 6.30 dah jam lah. Kalau nak keluar dengan kereta, biasanya aku keluar pukul 6 pagi, 6 suku lah. Aku tak boleh keluar pukul 6.30. Boleh keluar, tapi jam lah dekat sini. Tapi tak semua tempat lah. Dekat sini jam. Dia boleh melambatkan masa kau. Sebab kadang-kadang tempat lain tak jam, tapi bila kau dah lambat, tempat yang biasa tak jam pun dah jadi jam. Dulu pengalaman aku lah, selalu pagi pukul 6 suku. Sebelum pukul 6 pun ada solat subuh dekat KL. Masa tu anak aku kecil lagi, sekolah rendah dekat KL, dan aku terpaksa bawa dia bersekolah dekat sana. So aku nak sembang-sembang sikit lah pasal skuter, boleh? Sebab ramai juga yang masih tertanya-tanya aku jugalah, okey ke tak Avesta Vanguard ni bang? Masih ramai yang tanya, dan masih yang 50-50. So aku nak kongsi sikit lah, secara jujur lah, pro and kontra. Aku dah pakai 7 bulan, 8 bulan. So pro dulu lah. Kelebihan dia, skuter ni sedap lah bawa. Itu je. Kalau orang tanya sedap tak sedap, sedap bawa. Sebelum ni aku pernah pakai VTS 200 SYM, pun sedap. Tapi sebab motor aku tu dah model lama, aku beli pun dah second hand, bawa memang santai. Itu first time aku bawa skuter yang bersaiz besar, memang santai. Cuma aku tak berani nak bawa terlalu laju, sebab motor tu motor lama, dia khawatiri belting. Motor skuter ni belting nak terjaga. Puli kan, puli cantik, belting jaga, CVT jaga, insyaAllah motor tu okey. Dari segi pick up, dari segi torque, dan juga top speed, cukup untuk sebuah motosikal skuter. So dari segi kelajuan, aku tak boleh compare dengan 250 model lain. Model bukan skuter, okey, model yang pakai rantai. Sebab model-model tu lagi laju. Macam R25, CBR 250, Kawasaki Z250, itu memang lagi laju lah, sebab dia pakai rantai. Dan top speed dia lebih kurang dalam 170-175 km sejam. Berbeza dengan skuter lah. Skuter pakai belting, top speed lebih kurang dalam 1.4 lebih lah, 140 lebih.
Itu normal lah sport skuter. Cuma sekarang ni untuk CC 250 skuter yang pegang rekod Moda lah kan, Moda 250 kan, Sportster. Enjin sama macam Aveta Vanguard yang aku pakai ni, tapi aku rasa tuning dia lain lah. Tuning dia tetapi mungkin motor tu dia saiz kecil sikit, dan dia gelar apa, Sportster. Jadi dia sport kan. Ini daripada AVG Adventure. Tapi bagi aku dah cukup lah. 140 lebih, 147 lah maksimum motor aku ni. Ada yang boleh capai 152, ada yang boleh capai lebih daripada tu lah. Aku tak pastilah, sebab standard kilang lah kan. Mungkin ada yang dah chai roller, ada yang dah buat lah kan, korek puli ke. Tapi aku tak nak buat benda tu semua. Aku memang, motor aku memang standard. Setakat ni standard. Roller pun standard. Tak ada yang tukar lah. Sebab bagi aku, kalau nak motor tak ada banyak masalah, kau pakai standard je. Mungkin ada benda yang kau perlu buat jugalah untuk lebih baik kan, lebih bagus kan. Untuk lebih bagus. Tapi bagi aku, okey, aku dah jalan jauh. Dah pernah ke Terengganu, dah pernah ke Betong, Thailand. Tak ada setakat Perak je lah kot. Kedah dengan Perlis aku belum sampai lagi. Tapi setakat ni alhamdulillah mileage aku dah 17,000 lah. 17,523. Okey. Itu dia punya pro lah, dari segi speed. Dari segi body dia nice bagi aku. Mula-mula lampu belakang lah, bentuk belakang tu aku dah suka lah, sebab pendek nampak kementot lah pandangan dari belakang kan. Tapi lampu LED ni cerah. Aku suka lampu dia cerah. Tapi biasalah, setiap motor ni kita tak dapat yang perfect dari segi bentuk body dia kan. Tapi handsome jugalah. Ramai yang cakap handsome lah Aveta Vanguard 250 ni. Apa lagi yang okey? Features, meter TFT, ada traction control, DCS, dilengkapi dengan ABS depan dan belakang, dan juga dilengkapi dengan dashcam hadapan sahaja. Okey lah, motor 250. Satu lagi, harganya antara yang termurah dalam pasaran untuk skuter 250. Sebab rata-rata 250 20,000 ke atas. Yang bawah yang bawah lah, bawah 20,000, Aveta Vanguard 250, modal lebih sikit lah, lebih dalam 1,000 2,000 kot. Lepas tu Modernas Elegant 250. Alamak, sorry, aku terguna laluan ni lah, salah ni. Tapi daripada laluan motor, aku kena keluar ikut sini. Sebab aku nak exit ke
highway max. Sebab nak ke highway max, daripada laluan motor ni memang tak ada, memang kena keluar awal, kena keluar awal lah sebelum lepas tol. Dan satu lagi, awal pagi laluan motor ni aku seram sikit lah nak lalu. Sebab dulu-dulu pernah terjadi ada wire ataupun dawai melintang lah dekat terowong. Aku tak tahulah, mungkin dia nak samun ke apa kan. Kalau pukul 9 pagi ke atas, okey lah sikit, dah cerah, orang dah ramai kan. So kena berhati-hati jugalah menggunakan laluan motor. Okey, dari segi harga kan, itulah, bawah 20,000 untuk 250 memang boleh pakai lah. Okey. Dan satu lagi, dia bagi tayar kilang, stok kilang dia bagi Tim Sam. Tim Sam ni tayar dia sedap bagi aku, memang sedap kalau jalan kering. Kalau jalan kering. Tapi kalau hujan, jalan basah, dia agak licin sikit guys. Kena berhati-hati guys. Dan tayar belakang aku ni dah hampir botak. Dah nak kena tukar sebenarnya. Tapi biasalah aku, selagi boleh pakai, okey, pakai dulu. Masih boleh pakai lah, tak adalah botak terus. Masih ada bunga di tepi-tepi. Apa lagi yang best pasal motor ni? Lampu dia terang lah, LED kan, depan belakang. Bagi aku tak ada masalah yang tu. Motor baru ni kita confident nak pergi, nak jalan jauh kan. Kalau SYM BTS aku dulu, aku tak berani nak jalan jauh lah. Pernah aku jalan jauh ke Karak. Lepas Karak aku masuk Mancis, Pelangai, sampai ke Kuala Pilah, aku balik Puchong. Masa tu aku mula-mula ambil motor tu lah. Dah lama sebenarnya aku menyimpan hasrat nak ambil skuter 250 yang baru lah. So alhamdulillah dapat pakai. Okey, satu lagi dia adventure. Dia agak tinggi, ground apa, underground dipanggil. Bawah tu dia tinggi sikit. Untuk ground nak rendah, kawasan-kawasan off-road yang light off-road boleh lah. Okey, yang ada batu-batu yang tidak terlalu tinggi, tapi boleh lah, lebih tinggi lah, boleh lepas lah. Nak compare dengan skuter urban. Skuter urban dia tinggi. Dan ketinggian dia, itu pun aku tak tahu nak cakap kelebihan ke kekurangan. Okey ya, seat height dia lebih kurang berapa 82 ke 78 0mm. Nanti korang tengoklah dekat dia punya spek. Tapi motor ni memang agak tinggi lah. Dengan berketinggian aku 190 cm. Oh, meter lah, 160 cm aku tinjit lah. Normal lah. Aku pakai motor apa-apa pun tinjit, kecuali Kapcai. Macam mana kerja kita dah macam tu je kan. So untuk orang-orang yang berketinggian macam aku, kalau tak biasa bawa motor besar, motor berat, orang kena fikir dua kali. Okay,
2 kali. Melainkan kau dah terbiasa dengan motor-motor tinggi. Itu lain. Sebab tu ada yang baru beli dan nak jual, sebab dia rasa tak sesuai dengan ketinggian dia. Lagi nak menciluk dekat KL yang kereta banyak jam tu kan. Tapi motor ni nimble weh. Motor skuter ni nimble. Bermakna bila kau dalam keadaan perlahan pun kau masih boleh kontrol dengan mudah. Dia nimble. Dia stabil lah. Satu lagi, skuter ni senang nak bawa pilihan lah. Nak bawa pilihan jalan-jalan. Seat dia lebar dan selesa. Cuma ada yang kekurangan dia tu, aku nak cerita nantilah. Okey, apa lagi kelebihan dia? Windshield dia boleh laras, turun naik. Tapi biasanya aku pakai yang standard macam ni dah okey. Sebab kalau rendah sangat, nanti angin kuat menerpa badan aku kan. Kalau aku masuk heavy ataupun aku bawa 140 ke atas ni. Macam ni bagi aku just nice lah. Cuma yang V1 dia warna clear tau. Kalau korang perasan warna clear. Yang aku ni keluaran yang kedua dah warna gelap. Aku nak yang warna clear. Sebab kita ni nak letak kamera kan kat depan, senang nampak. Kalau gelap macam ni tak nampak lah. Tapi kelebihan dia nampak lebih smart lah bila gelap kan. Ada pro and kontra lah kat situ. Dan juga dia punya boleh connect Bluetooth dan kita punya handphone lah. Untuk kita nak pilih video dashcam tu. Aku pernah tunjuk dalam video aku sebelum ni cara nak connect dengan dashcam, dengan meter TFT ni dengan handphone. Okey. Alamak, dah nak sampai dah ni. Aku dah nak masuk KL dah ni. Itu Menara Razak Exchange. Razak Exchange. So, aku rasa dia punya kelebihan dia, ada lagi. Kita ada group WhatsApp. Group WhatsApp yang support dari segi teknikal event-event yang Avita Vanguard buat. Dan ada beberapa otak-otak kat dalam tu lah, yang selalu kongsi teknikal lah. Hasan Furudin ni apa nama, dia pun YouTuber tu aku rasa. Dia selalu buat TikTok. Dan Eddie ni aku rasa dia presiden lah. Sebab aku tak dapat lagi jumpa dia orang lah. Aku dah pakai motor lama pun aku masih tak berkesempatan lah nak join dia orang. Sorry guys, korang memang terbaik sebenarnya. Memang korang terbaik. Dia orang pernah buat ride ke Thailand baru ni. Ada buat charity ride lah. Tapi aku tak dapat follow lah. Sebab aku ni ada grup lain juga sebenarnya. Grup OHBC, One Heart Bikers Club, grup UKN Bikers. Jadi kadang-kadang kita weekend dengan sibuk dengan anak-anak lagi, dengan grup-grup. InsyaAllah satu hari nanti aku akan join korang. Aku minta maaf sebelum kena kick daripada grup WhatsApp. Sorry guys. Tapi aku selalu tengok perkembangan. Dan aku juga selalu tanya-tanya. Jika ada masalah pada motor, kita tanya dalam grup tu, diorang akan jawab lah. Banyak juga komplain berkaitan dengan SC lah. Tapi SC service center dekat Setia Alam Sebab korang jangan keliru Avita Vanguard bukan motor China Avita Vanguard adalah motor buatan Malaysia. Sama dengan Moda. Okay, ini semua buatan Malaysia. Dan enjin dia pakai enjin Piaggio. Tapi aku dengar enjin Piaggio ni buatan dia dekat negara China.
Dan komponen-komponen lain aku tak pasti. Kemungkinan banyak daripada China jugalah. Dan pemasangan dekat Malaysia, dekat Setia Alam, service center pun dekat sana. Aku pernah hantar, tapi sebelum hantar kau kena buat appointment dulu lah. Jangan terus walk in je. Tapi kan nak walk in pun boleh, tapi memang lama lah sikit. Kau orang kena menunggu. Kalau kerosakan simple-simple tu boleh lah. Aku hari tu first keluar kedai, motor aku problem lampu minyak, oil sensor ke, oil sensor dia tak betul kan. Macam video-video aku sebelum ni ada aku buat, tapi itu tidak mendatangkan masalah besar lah. Kau kena top up bila minyak selalu isi je. Dan kau setting mileage biasanya untuk full tank dalam RM20 lebih ya. Alamak, biasa berapa ya? 28 ya. 28, 22, 23 macam tu lah. So dia boleh pergi dalam 230 km macam tu lah. Aku dah top up lah 200 lebih lah. Tidaklah terlalu jauh, tapi cukup lah untuk kita nak ride jauh-jauh kan. Contohnya daripada KL, aku akan isi daripada Puchong full, dan aku akan top up mungkin di Temeloh lah, Gantian Temeloh, dan seterusnya Prasing. Itu kalau aku nak pergi Terengganu lah. Prasing, kalau aku tak isi dekat Prasing, aku akan top up dekat Gambang dengan Kertih. So untuk kelemahan kontra pasal motor ni, aku rasa nanti arah balik nantilah kot. Arah balik babe. Alhamdulillah aku dah sampai area HKL, Hospital Kuala Lumpur. Untuk siapa-siapa yang dah lama tak datang sini, boleh tengoklah view HKL. Ini masjid baru masjid dekat HKL, Masjid Al-Zahrawi. Masjid ni 3 tingkat, tak silap aku 3 tingkat. Aku selalu solat Jumaat dekat sini sebab tak jauh dengan office aku. Okay guys, kita jumpa lagi petang sikit untuk aku cerita kelemahan motor ni. Adalah kelemahan, tapi kelemahan yang tidak apa orang kata, tidak besar sangat lah, kecil-kecil sajalah. Okay. Okay guys, kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.